Mei 2024, harga emas 1 gram adalah RM382. Mei 2025, harga emas 1 gram adalah RM500. Jika anda sudah mulakan tabungan emas tahun lepas tetapi berhenti menabung atau hanya menabung satu kali sahaja, anda sudah terlepas merasai keuntungan emas sekitar 30.9% dalam masa 1 tahun sahaja. Apa pengajaran yang kita boleh dapat di sini? Yang pertama, harga emas memang ada naik dan turun dalam jangka masa pendek. Tetapi dalam jangka masa panjang, harga emas naik purata 10% setahun. Bermakna kenaikan emas sebenarnya sudah dijangka. Yang kedua, anda tidak perlu tunggu waktu yang terbaik untuk membeli emas kerana harga emas yang murah sudah menjadi sejarah. Emas adalah simpanan jangka masa panjang sekurang-kurangnya 2 tahun ke atas. Bermakna, harga yang anda rasa mahal sekarang akan menjadi murah dalam masa 2 tahun akan datang. Jadi, jangan risaukan tentang harga emas. Apa yang anda patut risau adalah jika gram emas anda tidak bertambah. Di Public Gold, anda boleh mula menabung emas serendah RM100. Fokus untuk konsisten bina simpanan emas setiap bulan tanpa lihat harga emas. Bagi yang berminat untuk mulakan simpanan emas anda bersama Public Gold, boleh klik link di bio saya dan tekan daftar percuma. Saya akan bantu sebaiknya.